Apa benda yang mahal sangat perfume kereta ni? Dia perfume kereta saja tapi harga dia sampai RM40 tak masuk di akal. Boleh nampak kat dalam tu, yang ni yang Captain America punya. So kita buka dulu, beletak banyak sangat. Yang ni dia punya tu comel guys. Comel lah guys. Takkan tak comel lagi. Dia ada bagi dekat kita user manual juga. Kita tengok kat dalam dia ada cakap apa. Yang ni ori kan. Yang ni kopi. Tapi cantik je. Sama juga. Bau dia lagi kuat, lagi strong. Kipas dia, propeller dia boleh pusing bila kita buka aircon. Bahagian belakang ni ada silikon untuk kita sangkutkan dekat aircon. Lepas tu kepala dia ni kita boleh cabut untuk masukkan dia punya tablet pewangi. Tablet dia kita masuk kat dalam ni. Lepas tu kita tutup. Wangi guys. InsyaAllah boleh tahan lama. Harga dia RM40. Dapat 2 tablet pewangi. Dapat dia punya casing perfume aromaterapi. Oh, nama dia panjang. Lepas tu boleh pilih corak apa yang kita nak. Ada Captain America, ada Iron Man, ada Spiderman. Cuba tekan tengok dekat beg kuning tu. Yang tu lah. So siapa minat pewangi kereta Captain America ni, boleh tekan link kat bawah tu. Boleh grab sekarang.